Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Kami akan mempersembahkan laporan kami yang bertajuk Latar Belakang Kehidupan Masyarakat Arab Sebelum Kedatangan Islam. Pada zaman Arab Jahiliah sebelum kedatangan Islam, kehidupan masyarakat dipenuhi kezaliman dan kekacauan. Kaum lelaki berkuasa kaum perempuan ditindas. Kabilah saling bermusuhan. Dan kepercayaan mereka penuh kesesatan. Antara dua kaum yang terkenal pada zaman tersebut ialah kaum Badui yang hidup berpindah randah di padang pasir. Kaum Hadari yang hidup di kawasan kota seperti Mekah. Namun, kehidupan mereka pada zaman jahiliah penuh dengan adat tidak berperi kemanusiaan, pergaduhan serta kepercayaan yang menyimpang. Inilah kisah mereka, kisah yang menggambarkan kegelapan zaman jahiliah sebelum cahaya Islam tiba. Bab 1. Permulaan dan pengenalan Arab Jahiliah. Kau rupanya Abaris. Dalam keadaan mabuk kau berjalan di jalan sini. Betullah kata orang. Kaum kamu memang tidak dapat menandingi kaum kami. Tengoklah sendiri. Dengan keadaan mabuk, hidup nomad. Siapa ni? Kau tidak kenal aku? Iskandar. Iskandar. Kamu tahu apa tentang kami? Kami kaum Badui. Badui? Kami kaum Badui hidup berbidang randah, hidup bebas. Bukan kaku macam kamu pedagang. Hei, jangan cakap sembarangan Habanis. Tengoklah, kami hidup lebih maju dan teratur. Kamu hidup berpindah randah, mabuk lagi tu. Hidup berpindah randah lagi bebas. Kerana kami penguasa padang pasir. Kamu tahu tak, barang dagangan kamu, kami yang mengiringi untuk jaga keselamatan kepada barang dagangan kamu tu. Tanpa kami, kamu tiada barang untuk berdagang. Kamilah yang menjaga keselamatan barang dagangan kamu. Kamu hanya tunggu di bandar dan sampai je barang yang kami bawa tu, baru kamu boleh berdagang. Kamu ingat kami menguruskan barang sahaja? Dengar sini Afanis. Kamilah kaum yang sangat kaya. Kami menaluki semua laluan perdagangan. Itulah kami kaum Hadari yang lebih maju dan teratur. Kamu sangat lemah dan tidak kaya. Kamu hanya boleh mengagungkan harta benda. Kami mengagungkan semangat asabiah kami. Demi semangat asabiah, demi kabilah saya sanggup korbankan nyawa saya. Kamu mampu buat begitu? Bab ketiga. Kedudukan wanita pada zaman Arab Jahiliah. Kami, wanita Arab Jahiliah, tiada hak, tiada masa depan. Kami dijual seperti barang, diwarisi dan disakiti tanpa belas kasihan. Jika lelaki bergaduh, kamilah yang menjadi mangsa. Jika kabilah kalah, kamilah menjadi hamba. Sejak kami lahir, kami diajar bahawa wanita itu tidak bernilai. Lelaki sesuka hati menindas kami. Lebih tragis, ramai antara kami tidak sempat melihat dunia. Bayi perempuan dibenam hidup-hidup. Kononnya untuk
Kami cuma ingin dihargai. Namun, pada zaman jahiliyah, menjadi perempuan adalah dosa yang kami tidak pilih. Kami berharap suatu saat nanti ada cahaya yang membebaskan manusia seperti kami. Bab seterusnya, perbezaan kaum Badui dan kaum Hadari. Lagi nih, apa nih? Afanis, kenapa kau pilih lagi? Afanis, mengakuilah saja bahwa kaum kami lebih unggul daripada kamu. Kamu nak tahu kenapa? Kami ada sistem politik yang teratur. Kami menguasai Mekah dan Kabinah. Kami ada bilik suara yang besar. Kamu ada apa? Tidak kan? Tidak apa-apa. Kami ada kebebasan. Kami punya sistem birokrasi yang bebas ni menjadikan kami lagi berani dan cekap. Untuk dapat sesuap nasi pun kami perlu susah payah. Bukan semudah kamu. Bukan jadi lemah macam kamu. Cis, asyik tindakan kamu tidak dapat mengatasi kekayaan kami. Kamu hanya buta melihat kelemahan kamu. Kamu tidak melihat kekuatan kamu. Kekuatan yang kamu tidak akan mampu memiliki dengan kekayaan kamu. Kami sentiasa menghormati tuan rumah. Kamu minta hormat? Kamu tidak lihatkah kamu selalu bermusuh antara satu sama lain? Sebab apa? Sebab harta dan kuasa. Nampak sangat kaum-kaum yang tidak dapat menemui kaum kami. Kamu ni buta ke? Kamu lihat sendiri dah kaum-kaum buat apa sekarang ni. Ada yang sembah berhala. Ada yang minum arak. Ada yang tak tahu dia buat apa. Berharap saja. Tengok ni, main kad setiap hari. Kamu nak kritik saya? Cek, itu hanya sedikit kebaikan daripada kerjaan kamu. Kau hati-hati dengan mulut kau, Dengan sedikit kau tunggu. Bab 5, pembunuhan dan kehancuran zaman jahiliyah. Syafiah dan Najlah berjalan-jalan seperti biasa, tetapi Syafiah terlanggar Iskandar yang berjalan dari hadapan mereka, dan Syafiah terjatuhkan barang dagangan Iskandar. Kau tumpahkan barang daganganku, dasar hamba tidak berguna. Aku bunuh kau hari ini. Beginilah kejamnya masyarakat jahiliyah. Nyawa seorang perempuan tidak memandang apa-apa. Apa lagi apa ni? Iskandar! Kamu buat apa? Kamu bunuh anak bangsa saya. Berani kamu? Dia adalah hamba. Nyawa dia tidak bernilai di kota ini. Habislah kamu hari ini. Saya akan tamatkan semua ni sekarang juga. Mari kita melawan. Mari. Biar darahmu tumpah di padang pasir ini. Sampai bila harus begini? Tiada keamanan. Tiada Tuhan yang benar diberikan kepada kami. Sampai bila kami harus terjadi begini? Beginilah akhir masyarakat Arab jahiliyah. Kehidupan penuh kezaliman, pembunuhan, dendam, penindasan wanita dan perpecahan.
Tetapi dalam kegelapan inilah satu cahaya muncul. Di dalam masa lepas pertumpahan darah ini lahirlah seorang insan mulia, Nabi Muhammad SAW, iaitu pembawa ajaran Islam yang menghapuskan kejahilan, menegakkan keadilan, memuliakan wanita dan menyatukan manusia. Zaman jahiliah berakhir dan cahaya Islam menyinari dunia. Dan di sinilah bermulanya sebuah tamadun.